Jadi dalam aspek ini saya rasa apabila jawatan kuasa kuil jumpa dengan saya, mereka datang dengan bagi prabakaran, memang masalah yang dihadapi itu satu masalah yang perlu kita halusi dengan teliti. Banyak perbincangan telah dijalankan dan kita dapat mencari jalan untuk penyelesaian hasil daripada kerjasama semua pihak termasuk agensi kerajaan. Ya, saya juga ingin merakamkan penghargaan juga kepada pihak-pihak peguam cara yang telah membantu kuil, kerana semalam selepas ada perbincangan di pejabat saya lebih kurang 2 jam, saya dimaklumkan bahawa pihak kuil hendak berbincang perkara ini dengan peguam mereka, dan saya telah pun setuju. Saya telah pun minta mereka, baik mereka bincang dengan peguam mereka untuk mendapat nasihat dan sebagainya, dan saya tahu bahawa peguam mereka telah pun juga memainkan peranan yang penting di dalam memberikan nasihat yang telah pun membolehkan perkara ini diselesaikan dengan cara yang baik. Saya tidak juga lupa untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan saya kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution dan juga pihak pasukan polis ramai yang hadir pada hari ini. Dia telah pun banyak membantu, khususnya Datuk Seri Saifuddin yang telah pun bersama-sama membincangkan perkara ini secara mendalam dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Perdana Menteri telah pun menyatakan beberapa hari yang lalu bahawa perkara ini harus dibincang dengan baik dan diselesaikan, dan saya lihat hari ini memang tujuan itu telah pun dicapai. Kita telah pun mencapai satu persetujuan yang diterima oleh pihak kuil, dan perkara ini dapat diselesaikan dengan baik. Jadi saya mengalu-alukan perkembangan ini, dan saya rasa terbiarkan apa-apa urusan lain diteruskan, tapi pada masa sekarang saya ucapkan terima kasih lah, tinggi-tinggi penghargaan saya kepada semua pihak